bagaimana untuk melihat sales packing listing. Hai, saya Jay dari EISD SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana menggunakan sales packing list dekat SQL system. Sekarang anda boleh pergi dekat sales packing list. Sini anda boleh letakkan tarikh yang anda nak tengok. Lepas tu sini anda boleh pilih anda nak based on quotation, SO, DO ataupun invoice. Sini saya nak based on invoice. Contohnya saya take invoice ini, apply. So ini semua adalah invoice yang saya sudah buat dekat SQL system. Lepas tu ini adalah list yang saya nak staff saya untuk buat packing. Okay, sini anda boleh pergi dekat preview. Lepas tu pilih report level 1. Sini adalah satu packing list. Kalau anda scroll down, anda boleh nampak sini ada satu summary untuk semua item punya total quantity. Untuk packing list ini, anda boleh print. Lepas tu anda boleh bagi dekat staff yang dekat warehouse ataupun store untuk buat satu packing list. Sekarang, kalau anda tak nak sort by stock group, anda boleh pilih. Contohnya, saya nak sort by customer, saya apply. Lepas tu anda pergi dekat preview. Sini anda boleh tengok saya sudah sort by customer. Kalau hari ini saya nak nampak 2 item sahaja, saya tak nak nampak semua item. Sini saya boleh tekan ini button. Lepas tu tick apa item yang saya nak tengok. Lepas tu tekan apply. Sini akan tunjukkan 2 item yang saya sudah pilih tadi. So ini adalah cara untuk gunakan sales packing list dalam SQL system. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.